Salah satu perkara yang admin Frog perlu lakukan adalah memasukkan sumber dan bilik yang tersedia di sekolah ke dalam booking kalender agar staf sekolah boleh menempahnya melalui Frog VLE. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan kalender tempahan. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah klik pada ikon booking kalender yang terdapat pada menu Quick Launch. Sebaik sahaja kalender dipaparkan, anda dapat melihat seksyen booking items di sebelah kiri skrin anda. Untuk menghasilkan kalender baru, anda dikehendaki klik pada butang Add yang kelihatan di bahagian bawah seksyen booking items. Sebaik sahaja anda klik pada butang Add, satu mesej pop-up akan terpapar. Pada kotak pertama yang berlabel Booking Item Name, anda perlu memberi nama bilik atau sumber tersebut. Pada kotak kedua yang berlabel Booking Item Description, anda boleh memberi deskripsi terhadap bilik atau sumber berkenaan sekiranya perlu. Tetapi, anda tidak semestinya memenuhi bahagian ini. Sekarang, anda perlu pilih sama ada kalender anda adalah bilik atau alatan daripada menu ke bawah. Sekiranya anda telah berpuas hati, klik butang Create Booking Item untuk menghasilkan kalender baru. Anda kini boleh melihat kalender anda di dalam Booking Item List. Kalender tersebut akan berwarna biru sekiranya anda memasukkan senarai bilik dan hijau sekiranya anda memasukkan senarai sumber. Anda kini telah menghasilkan item di dalam booking kalender. Oleh itu, staf sekolah anda boleh membuat tempahan bilik atau sumber dengan menggunakan Frog VLE. Kadangkala, anda dikehendaki untuk memadam item tempahan. Hanya admin Frog sahaja yang dapat melakukannya. Langkah pertama untuk memadam tempahan adalah klik pada anak panah pada item tempahan dan kemudian pilih Booking Item Settings. Selepas itu, klik pada butang Delete. Setelah anda klik pada butang Delete, satu mesej important akan terpapar untuk memastikan sama ada anda mahu memadam item tersebut. Sekiranya anda pasti, anda perlu menaik Yes di dalam kotak dan kemudian tekan Enter di atas papan kekunci. Kini, item tempahan tersebut telah dipadamkan.